Tepukan yang sangat gemuruh untuk yang berhormat Adam Adli kita. Beri tepukan yang sangat gemuruh tuan-tuan dan puan. Tadi taxi ride, sekarang dia drive sendiri. Beliau drive sendiri. Dengan itu berikan tepukan gemuruh untuk Yang Berhormat Adam kita telah pun selesai membuat satu pusingan overlap. Dua pusingan. Dua pusingan ke satu pusingan? Dua pusingan. Patut lama. Yang kan tiga. Rupanya dua. Okey, tak apa. Tadi buat pemandu tadi macam mana perasaan? Okey, itu first time, itu first lap saya dekat Sepang. Ada tu, itu kena tanya. Memandu tadi, YB. Okey, boleh. Tak mati enjin okey lah. Macam mana pula sokongan KBS terhadap sukan perbuatan dekat Malaysia ni? Ya, kita tentu sekali kalau kita tengok dari sudut belanjawan, contohnya kita tetap setiap tahun kita masih lagi pastikan bahawa SIC terus dapat sekurang-kurangnya 50 juta daripada Kementerian Kewangan dan daripada bahagian pembangunan sukan juga sedang dapat bajet di bawah 2.1 dalam pembangunan sukan sendiri untuk sukan pemoderan. Yang kedua adalah di bawah rakan muda, rakan lita. So itu terangkum dalam 25 juta rakan muda. Tahun ini kita dah belajar untuk sukan pemoderan lebih kurang 3 juta untuk tahun ini saja. Nah, ini melibatkan macam kita tahu, ini melibatkan terutama sekali penganjuran program. Of course kita tak mampulah untuk sponsor team dan sebagainya, tapi penganjuran program seperti hari ini itu kita mampu lakukan atas kapasiti di bawah Jabatan Belia dan juga bahagian pembangunan sukan. So macam mana awak minta KBS sendiri membawa industri sukan pemoderan negara untuk berada di arena council selepas ini? Saya rasa perancangan yang seterusnya adalah untuk pasal kita lebih banyak kerjasama dengan penganjur-penganjur di luar sana dan jadikan Sepang sebagai destinasi untuk sukan pemoderan yang berprestij tinggi. Dan ini antara tumpuan yang kita perlu beri sebab kita tahu Sepang masih banyak potensi. So that's why kita tak janjikan apa-apa, but we will work hard lah to get more and more especially motorsport events, big names to be here in Sepang. Alright, thank you.